Okey, sekarang kita nak buat sifir 56. Sifir 56 ni memerlukan sifir 5 dan sifir 6. Kita buat sifir 5 dulu. Kita tulis 5 sifar. 5 sifar ni sebanyak 10 baris. Okey, dah selesai. Kita buat sebelah kiri pula. Step sebelah kiri, sifar 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 dan 5. Okey, sekarang ni kita buat sifir 5. Okey, kita buat sifir 6 pula. Okey, sifir 6 ni adik-adik perlu tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5 sampai seterusnya hingga ke tambah 10. Okey. Okey, jom kita mulakan tambah. 5 tambah 1, 6. 10 tambah 2, 12. 15 tambah 3, 18. Okey, seterusnya sehingga ke 50 tambah 10, iaitu 60. Okey, siap sifir 6. Kita masukkan dalam sifir 5 bahagian 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Dan sifir 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Okey. Jadi kita buat kotak merah. Kotak merah macam biasa, macam sebelum ni kita buat. Dalam kotak merah 2 angka adik-adik kena tambah. Okey, tambah daripada atas sampai bawah semua kena tambah. Okey. Okey, 56. Tulis je. Sifar tambah 1, 1. 1 kat depan, tulis balik. 2 kat belakang. 5 tambah 1, 6. 1 kat depan, 8 kat belakang. Sifar tambah 2, 2. 2 kat depan, 4 kat belakang. 5 tambah 3, 8. 2 kat depan, tulis balik. Sifar kat belakang. Sifar tambah 3, 3. 6 kat belakang, tulis balik. 3 kat depan. 5 tambah 4, 9. 3 kat depan, 2 kat belakang. Sifar tambah 4, 4. 4 kat depan, 8 kat belakang. 5, 10. Naik atas 1. Dekat 4. 1 tambah 4, 5. 4 kat belakang. Siap.